Tapi memang betul lah, memang kalau beli berbaloi lah, tak rugi. Tak rugi lah Tak beli. rugi kalau beli. Pasal aku rasa kalau kau pakai dalam sebulan, 2 bulan kau dah dapat balik modal lah. Betul. Dah dapat balik modal lah. Dari segi minyak apa semua safe. Minyak safe. Yang paling best tu kita punya pick up lah kan. Kalau kata orang muda ni kereta minyak kuat tak apa. Janji dia punya performance. Okay guys, so kita dah sampai ke lokasi customer kita yang dekat Shah Alam. So ini taman rumah dia. So sekejap lagi kita akan interview dia. Sama juga kita nak tanya pendapat dia macam mana penggunaan selepas pakai Voltec dengan sebelum pakai Voltec. Jom. Orang muda ni kereta minyak kuat tak apa. Janji dia punya performance. Tapi lah. yang ni performance dapat Minyak pun safe. Mana nak cari? Hari tu balik raya, balik mana? Balik Alstak. Ada start naik istimewa. Naik tu. Naik tu tak ada lah, benda cucuk ada ke? Mana yang mana? Toyota HRV. Ada tak? Kalau Toyota Rasa tak ada lah. Power code dia tak ada. Kenapa lagi tak ada? Nak tengok sekejap. Kita tengok jom. Pasal kita orang 3 orang je. Pasal naik ni tak berbaloi. Naik ni. Ni nak cari dia punya, ambil kunci. Tak ada dia punya. Kita tengok. Biasa kalau kereta baru ni macam kita orang check kat kereta Lambo pun ada. Jadi ada tak? Yes. Rasa macam tak ada. Ada bang. Ada? Kat bawah ni, dekat dalam ni. Mana? Dalam ni. Lawan tua ni memang. Dia dalam tu dalam ni. So maknanya boleh pakai lah? Boleh pakai. Dekat dalam dia punya armrest tu. Sebab biasa semua kereta ada. Sebab biasa orang pakai apa ni, kereta-kereta memang akan ada. Tak perasan kat armrest tu. Sebab soket ni dia memang akan direct ke bateri kan. Okey. Starting pun sedap. Mari pakai. Ni. Ni pakai Voltex. Ini yang biasa lah. Yang biasa kan. Yang kereta biasa ni tak 1.6 tahun 2009. 2009. Yang abang rasa macam minyak tu, abang bawa jauh ke ataupun memang abang tengok beli mileage ke? Dia selalu kereta ni kalau RM50 tu seminggu je. Seminggu je. Ini dah lepas tu dapatlah extra 2-3 hari. Exactly berapa safe aku tak tahulah. Tapi memang safe lah. Memang safe lah. Dulu kalau kita nak tekan ni dia lambat ni. Pak dia dah pergi pak. Kalau tak sebelum ni. Sebelum ni dia orang tua. Orang tua. Kereta pun kereta lama kan. Kereta lama, tapi itulah bila dah dapat benda ni, lepas tu shock dia tu dah dapat. Tak pakai lah kita lain, pakai kereta ni je. Macam muda balik lah. Kereta ni memang daily driving lah? Sekarang ni memang daily driving. Rasa perbezaan dia Memang perbezaan dia ketara. Kalau saya nak recommend, memang saya recommend lah kepada siapa yang rasa nak save minyak, kereta yang kuat minyak tu, gunalah. Gunalah. Memang dia boleh membantu untuk panjangkan hayat minyak kita. So ni kita bagilah. Allahuakbar. Terima kasih. Saya memang nak beli satu lagi sebenarnya untuk ni. Tapi dah dapat. Alhamdulillah. Tapi kalau yang ni dia untuk 2.0. Tapi kalau saya pakai untuk 1.8 boleh. Yang ni 1.8 ke bawah boleh, 2.0 ke atas, lori ke bas semua boleh. Okey.